Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi dan salam hormat kepada para hakim serta rakan-rakan sekalian. Saya Nasha Zuana ingin menyampaikan berita bertajuk Gempa Bumi Kuat ke Gulf Flores, Indonesia. Berita utama. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 telah menggegarkan wilayah Flores, Indonesia pada awal pagi Sabtu 15 Ogos 2026. Gegaran kuat tersebut telah mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk setempat. Pihak berkuasa Indonesia turut mengeluarkan amaran tsunami susulan kejadian berkenaan. Namun begitu, perkembangan seterusnya menunjukkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Gempa bumi berkenaan turut menyebabkan kerosakan pada beberapa bangunan dan kemudahan awam di kawasan terjejas. Pasukan penyelamat dan pihak berkuasa tempatan terus menjalankan operasi bagi membantu penduduk serta menilai keadaan selepas bencana. Dalam perkembangan berkaitan, sekumpulan 16 rakyat Malaysia yang berada di sekitar kawasan terjejas akibat gempa bumi di kawasan Flores telah disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta turut berusaha menyelaras dengan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Sementara itu, satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.6 dilaporkan berlaku di Rantau Flores pada petang 16 Ogos 2026. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia atau MIT Malaysia, gempa tersebut berlaku pada kedalaman 10 km dan tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Hadirin yang dihormati, kejadian gempa bumi mengingatkan kita bahawa bencana alam boleh berlaku tanpa diduga. Oleh itu, masyarakat perlu sentiasa peka terhadap arahan pihak berkuasa serta mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi. Kita juga harus mengetahui langkah keselamatan asas ketika berlaku gegaran, selain sentiasa bertenang dan tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Akhir kata, marilah kita sama-sama mendoakan agar semua mangsa yang terjejas diberikan keselamatan, kekuatan dan bantuan yang sewajarnya. Sekian saja berita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Waalaikumsalam.